Hai, Assalamualaikum semua. Hari ni Teguh Buta nak share dengan korang satu permainan baru untuk Haras. Walaupun tak sesuai lagi untuk Haras sebab dia 3 plus, sesuai untuk umur 3 tahun ke atas. Tapi Teguh Butang saja juga beli untuk tarik perhatian dia, untuk dia bermain kalau dia bosan. Sebab Teguh Butang akan travel naik train hari ni, so Teguh Butang risau dia akan bosan. Teguh Butang harap dengan adanya benda ni dapat tarik perhatian dia. Tapi Teguh Butang tak tunjuk kat dia lagi, belum unboxing lagi, belum buka lagi, belum tengok lagi macam mana dalam dia. So Teguh Butang akan buka sekarang. Kita tengok macam mana buku ni berfungsi. Teguh Butang baru beli dekat Lazada hari tu. Baru hari ni nak masukkan air dekat dalam pen ni. Vehicle playset. Teguh Butang ambil term vehicle vehicle playset. Dia punya ni ada kategori, semua ada kereta polis, kereta biasa. Ni vehicle playset, term box and refillable water pen. Sorry kalau sebutan salah. Okey, tengok dia tulis sini no mess. Kalau macam coloring, buku coloring book biasa tu, kita punya anak main kan dengan terconteng dinding lah, dia orang conteng tangan lah, muka lah, kotor tangan kan. So yang ini tak mengotorkan. Ini yang best sekali. Bila korang bagi dia orang warnakan ni, dia akan hilang dalam masa 10 minit. Dan korang boleh recolor, korang boleh color lagi, color dan sampai berapa kali color, sebab dia boleh reusable. Dia boleh guna beberapa kali yang korang nak. Selepas korang color ni, dalam masa 5 minit dia akan pudar, dalam masa 10 minit dia akan hilang balik, akan kembali putih macam ni. So nanti Teguh Butang akan tunjuk cara-cara dia. Teguh Butang pun baru tengok ni tau. Okey, ni kat sini ada pen dia. Dia ajar cara dia. Open and get the pen. Unscrew the bottleneck and fill with water. Then dia kata lagi color dan magically disappear. Dia punya colour tu akan hilang dalam masa 10 minit. Dan korang bolehlah tengok anak korang tak berhenti mewarna, seronok sangat mereka kan. Okey, yang ini dia bagi macam teka-teki lah, bagi soalan lah. Ini untuk bawah 3 tahun tu faham lah kot kan. Macam Haras ni dia baru 18 bulan. So baru 1 tahun 6 bulan. So dia belum berapa faham lagi. Apa-apa pun bagus juga ada ni kan. Dia ada 2 in 1 semua. Okay, yang Teguh Butang ambil ni term vehicle. So kita tengok berapa muka surat ada. 1, 2, 3, 4. Ada 4 muka surat. Dan yang bestnya, di setiap muka surat tadi, macam tu kita cakap lah, dia ada soalan-soalan macam ni. Find out who is saving the day, spot the items and reveal the neighborhood scenes. Okay, 1 helicopter, 1 box symbols. Ni semua dia suruh cari kat dalam gambar ni lah. So sangat-sangat bagus untuk anak-anak korang yang umur 3 tahun ke atas, supaya dia orang dapat sambil mewarna dapat mencari benda-benda ni semua. Dia suruh warnakan bahagian untuk cari benda-benda ni semua. So bagus kan. Okay, kita akan tengok cara nak warna dia nanti, cara nak refill semua, macam mana nak letak air. Okay, full vehicle playset term color painting page. Ada 4 warna. Okay,
Dia tulis sini kan, choking hazard small parts, not for children under 3 years. Okay, small part tu maksud dia kita tak pasti. Tapi apa-apa permainan pun yang kita bagi anak-anak main, kita kena mestilah di dalam kawalan ibu bapa ya. Jangan biar anak bermain seorang-seorang. Macam Tengku Betang kalau ada benda-benda macam ni, Tengku Betang akan bagi main depan mata Tengku Betang. Sebab dia yalah, kita tak pasti dia akan masuk mulut ke apa kan. Tapi Haras dah lama dah tak masuk barang dalam mulut. Dia bukan jenis kutip dan masuk mulut. Alhamdulillah lah. Tapi kena hati-hati jugalah. Okey, Tengku Betang akan buka pen ni. Dia kata buka kan. Okey. Oh. Okey. Ni dia macam ni dalam dia. Masukkan air kat dalam dia. Tengku Betang dah sediakan air. Masukkan air. Ui, dah penuh pula. Okey, dan dah masukkan air. Tutup balik. Tengok pen dia macam mana. Tak boleh, tak nampak. Tak fokus sikit. Kita tunjuk. Ya. Okey, dia bagi arahan pun dekat sini, korang boleh tengok. Tu kita warna ni. Tu kita dah letak air. Okey, lepas tutup balik. Magic open. Magic water pen. Okey. Itu je cara dia. Tapi dia tak ada cap ya. Kalau dia ada cap lagi bagus. Patutlah Tengku Betang ada baca komen dekat Lazada tu. Dia kata kalau ada cap lagi bagus. Okey, tak apa. Kita test. Okey, Tengku Betang akan warna sini dulu. Wow. Wah korang, bestnya. Okey, ini bukan kanak-kanak je yang suka. Nampaknya orang besar macam kita pun suka agaknya kan. Tapi itulah, kalau macam kita akan warna macam ni. Kalau anak-anak tu mesti dia akan buat macam ni. Dia akan warna macam ni kan. Kita tak tahu kan. Dia orang suka habiskan macam ni. So macam kita nak buat satu-satu je. Yang dia suka contoh-contoh macam ni. Nice. Kau nampak kan? Wow, nice. Dan seronok bagi colour dia macam actually magic betul lah. Okey deh, actually Tengku Betang baru first time ada buku ni. So kalau Haras suka, insya-Allah Tengku Betang akan buat collection lagi untuk belikan Haras buku macam ni. Kita akan tengok sepanjang kita colour ni, air dia tu kita kena ganti berapa kali. Kita nak tengok. Itu dia punya ni ada tanda ni tak? Dia punya pen dia. Tak ada melekat. Tak ada, dia bukan ink ya.
Tengok dia tak ada melekat apa-apa, dia still putih. Dan air dia pun masih banyak. Okey. Mungkin kalau baby dia memang takkan warna nampak sebiji macam ni semualah kan. Dia akan warna dia akan warna berterabur. Dia akan main colour je. Macam kita memang terus dapat gambar ni kan. So mungkin kita boleh colourkan untuk dia orang dan dia orang rasa tertarik nak tengok. Okey, kita akan tengok dalam masa berapa minit dia akan hilang. Dalam masa 5 minit dia akan hilang. Korang boleh nampak ya. Okey, kita akan tunggu sampai dia hilang. Air ni pun macam okey. Okey, kita akan tengok berapa lama dia akan hilang. Ini pun nampak dia dah kering. Ini dia dah kering kan. Yang best sekali sebab itu dah Tekabutang cakap dia bersih. Korang tak perlu nak risau anak korang comot ke, terconteng baju ke ataupun sebagainya. Sebab dia memang bersih. Dia tak ada macam gunakan air dan just buat ni je. So Tekabutang tengok macam bagi Tekabutang okey lah. Cuma kalau air tu berlebihan, bot ni agak kembang sikit lah bawah ni. Jangan bagi dia meleleh sangat lah kot rasanya. Kalau jangan tekan kuat-kuat ke maksudnya tak tahulah. Sebab alah sayangnya dia meleleh. Bila dia kena dekat bot bawah ni, dia macam tengok, nampak kan? Dia macam tengok dia dah kembung. Kena air berlebihan kot. So kalau tak nak dia ni, korang jangan bagi air tu banyak sangat lah. Jangan tekan kuat sangat kot. Sebab mungkin Tekabutang tertekan kuat sangat atas ni tadi. Just tekan slow-slow je. Okey, korang nampak? Nampak ya? Dia dah semakin pudar. Nanti dia akan hilang dalam masa 10 minit. Dia akan hilang. So Tekabutang nak tunggu 10 minit ke. Tapi korang tahu kot kalau lama-lama dia memang akan hilang. So korang boleh imagine lah sendiri macam mana kan. Tengok Tekabutang terwarna lebih sangat kot. Actually kalau maybe sebab Tekabutang buat berdiri macam ni, so air tu turun ke bawah. So kalau nak warna, ni sebab Tekabutang nak tunjuk kat korang macam mana nak warna kan. So kalau korang nak warna kan, kena baringkan macam ni lah. Memang cara macam ni lah warnakan kan. Cuma kalau macam ni, rosak dah Tekabutang punya buku. Alah, Haras belum rasmikan lagi. Mama dah rosakkan buku Haras. Tengok. Tengok ni. Mungkin ini salah satu kekurangan dia. Tapi Tekabutang nak bagi tahu, korang boleh cari juga buku yang berbentuk kain ya, clothes ya, clothes book. Di mana buku tu Tekabutang pun tak test lagi, tapi macam menarik juga, banyak muka surat, banyak page. Korang boleh beli yang itu sebab buku tu lembut. So korang tak risaulah buku tu tajam ke apa. Tapi yang ini pun tak tajam sebab bucu dia shape dia tak sharp kan. So tak bahaya untuk baby. So okey kan. Boleh lah korang bagi baby korang nak conteng-conteng kan. Macam Haras dia suka tengok colour-colour, dia suka tengok vehicles. So Tekabutang memang ambil tu dia. Tengok dia dah hilang. Kan? Dia dah, warna dia dah pudar, memang pudar. Lepas ni dia akan kembali putih macam mula-mula tadi. So kalau dia dah warna putih balik, korang boleh je recolor. Tengok. Korang boleh warnakan balik berkali-kali. Korang nak color berapa kali sekalipun. Janji pen ni basah ya.
pen ni ada air. Kalau tak ada air dia tak boleh lah. Korang boleh warna balik. Okay, yang ini pun dah makin pudar. Kalau nak warna balik, bagi warna balik. So, itu saja review terkeputar tentang Magic Book. Apa ni? Magic Water Drawing Book. Okay, kalau berminat bolehlah search dekat Google untuk bagi anak korang yang 3 tahun ke atas. Kalau macam terkeputar bagi dekat Aras sebab saja nak tarik perhatian dia. Sebab kami nak travel jauh dalam train. So, ini saja menarik perhatian dia je lah. Okay. Oops. Ni simpan balik dalam ni. Tapi kalau terkeputar cakap kalau ada cap lagi bagus. Sebab tak adalah nak masuk mulut kan. Yang ini kita risau baby masuk dekat dalam mulut dia. So bahaya juga. Yang ini sebab kita dah pasang ni. So pastikan dia berdiri macam ni lah. Tegak. Okay, pastikan dia berdiri macam ni. Okay, itu saja review terkeputar hari ni. Harap suka. Okay, bye-bye. Magic Water Drawing Book. Kalau nak tahu review seterusnya, terkeputar banyak sangat mainan Haras yang terkeputar nak share. Korang boleh subscribe channel terkeputar ni. Nanti terkeputar akan review mainan Haras yang lain. Mana tahu kot korang pun sedang mencari benda yang sama untuk perkembangan anak korang. Okay, bye-bye. Assalamualaikum. Selamat Hari Raya.